Guys, Assalamualaikum. Bagi first time tukar cermin kereta, cari kedai yang betul. Kau tengok kereta ni body dia karat. Bila aku tanya owner cakap kereta ni dia beli second. Kereta nak beli second, ni aku bagi ilmu sikit. Kau jangan tengok kereta ni cantik kalau nak beli kereta second. Ada sport rim, ada adjustable, itu ini body kit apa semua. Benda yang paling penting sekali, pertama ni kau kena scrub dulu. Bila kau dah scrub, kau tahu keadaan tu. Kalau accident tu janganlah bang, tolak tepi. Kalau accident cium-cium sikit tu normal. Yang kedua, bila kau scrub, kau tahu cermin depan ni dia pernah tukar ke tak, pernah claim ke tak. Sekiranya kalau pernah claim, masuk dalam, tarik kulit bumbung, akan nampak condition gum tu macam mana. Kau boleh tengok kereta ni. Pagi ni kau tukar cermin, air takkan terus masuk. Ambil masa untuk masuk. Body nak karat, bukan masalah kereta tu baru ataupun lama. Body nak karat, dia makan tahun. Kau boleh tengok macam ni. Tengok guys bila jadi macam ni tak boleh pasang tau. Nak kena welding ke tau. Okey, kita tengok belah kiri pula mari. Kau boleh tengok. Cuba tanya orang sebelah, nak ke kereta korang lepas tukar cermin kereta jadi macam ni? Bila pasang cermin kereta tak betul, apa berlaku? Kau dengan orang sekali keluar. Guys, berapa banyak kedai cermin kereta kat luar? Banyak kedai yang pandai pasang guys. Yang membezakan kedai A, B, C sampai kedai Z adalah installation. Pengalaman orang tu, air tangan installation tu. Dapat ke dapat? Ramai hari ni orang tukar cermin kereta, barang nak cermin ori, nak free tinted. Dua benda ni kau tolak tepi sekali. Benda yang paling penting sekali, korang kena ada kesedaran dekat situ. Installation. Adakah hari ni selepas kita tukar cermin kereta, kereta kita selamat dibawa? Bila kita bawa kereta selamat tak kalau apa-apa berlaku? Itu benda penting. So bila jadi macam gini, wish, aku tak tahulah nak cakap apa Panas ni, pagan ni. Nak tahu apa beza cermin ori dengan cermin China? Mari.